Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada saya mengenai 10 perkara. Pertama, jangan menyekutu Allah SWT dengan sesuatu apapun walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Kedua, jangan kamu menderhakai kedua-dua ibu bapa kamu meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. Ketiga, janganlah kamu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, kerana sesungguhnya siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia terlepas pada pemeliharaan Allah SWT. Keempat, jangan sekali-kali minum arak kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. Kelima, jauhilah diri kamu daripada perbuatan maksiat, kerana perbuatan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Keenam, jangan lari daripada medan pertempuran walaupun semua rakan kamu telah terbunuh. Ketujuh, jangan berpindah pada tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. Kelapan, belanjalah untuk kamu mengikut kemampuan kamu. Kesembilan, jangan kamu mengelak daripada merotani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Dan ke-10, takutkan mereka kepada Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada saya mengenai 10 perkara. Pertama, jangan menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Kedua, jangan kamu menderhakai kedua-dua ibu bapa kamu meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. Ketiga, janganlah kamu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, kerana sungguhnya siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia terlepas pada pemeliharaan Allah SWT. Keempat, jangan sekali-kali minum arak kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. Kelima, jauhilah diri kamu daripada perbuatan maksiat, kerana perbuatan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Keenam, jangan lari pada medan pertempuran walaupun rakan kamu semua telah terbunuh. Ketujuh, jangan berpindah pada tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. Kelapan, belanjalah untuk kamu mengikut kemampuan kamu. Kesembilan, jangan kamu mengelak pada merotani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Dan ke-10, takutkanlah mereka kepada Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Jangan mengelak pada merotani, bermaksud jika anak-anak tidak dirotan, mereka akan melakukan sesuatu mengikut suaka hati mereka tanpa berasa risau walau sedikit pun. Ini kerana tidak ada siapa pun yang memberi teguran dan tidak pula memukul mereka. Sedangkan sekali-sekala mereka perlu dipukul sekadar yang dibenarkan dalam hukum syarak. Kerana jika tidak dipukul langsung, biasanya mereka kurang terdidik. Dewasa ini kerana terlalu sayang ke anak, ibu bapa tidak memberi amaran sebarang amaran dan perbuat peringatan kepada anak-anak sejak pada peringkat awal lagi. Setelah mereka menjadi sebati dengan kelakuan yang buruk, barulah kita mula mengadu hal mereka. Ini bukan tanda sayang ke anak, tidak mencegah mereka pada perbuatan yang buruk dan menganggap merotani anak-anak bertentangan dengan sifat kasih sayang merupakan satu kesilapan yang besar terhadap mereka. Sanggupkah seorang yang bijak membiarkan penyakit bisul yang dialami oleh anaknya merebak dan tidak membenarkan anaknya menjalani pembedahan kerana takut akan menyusahkan dan melukakan anaknya dengan pisau pembedahan? Sudah tentu dia sanggup membenarkan anaknya dibedah walaupun anaknya menangis dan tidak mahu dirawat. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW menyarankan ibu bapa supaya menyuruh anak-anak yang berumur 7 tahun mendirikan solat dan merotani anak-anak yang berumur 10 tahun jika mereka tidak mahu mendirikan solat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, awasilah solat anak-anak, didiklah mereka dengan budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Hadrat Luqmanul Hakim alaihissalam berkata, pukulan seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah sumpama air bagi sawah. Pukullah. Rasulullah SAW bersabda bahawa memberi peringatan kepada anak-anak lebih baik pada mensedekahkan satu gantang gandum. Satu gantang biring gandum bersamaan dengan 2.1 kg. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, semoga Allah SWT merahmati seorang yang menggantung tali cambuk di dalam rumahnya untuk memberi amaran kepada ahli keluarganya. Dan sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu pemberian hadiah daripada seorang ibu seorang bapa kepada anaknya yang lebih baik pada mengajar budi pekerti yang baik kepada mereka. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.